Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Musliha daripada Semahmi TV. Kali ini saya berada di Pesta Buku Negeri Sembilan tahun 2025. Pesta buku ini berlangsung dengan penuh warna-warni di Maidin Mall Seremban 2 yang dihancurkan oleh Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan. Hari ini bukan sekadar buku tetapi penuh dengan aktiviti yang sangat menarik. Mari bersama saya sehingga ke penghujung rancangan. Kita mulakan dengan slot pagi iaitu sayembara deklamasi sajak di mana peserta mendeklamasikan sajak dengan penuh perasaan dan penghayatan. Memang betul-betul menusuk ke jiwa. Masuk ke slot petang pula, kita disajikan dengan pertandingan semarak pantun kategori sekolah menengah. Pantun berbalas yang mencuit hati dan penuh nasihat. Kreatif sungguh para peserta. Ada yang menyelitkan jenaka, ada yang menyentuh budaya. Jadi sekarang ni saya bersama dengan salah seorang guru pemimpin dari pada sekolah ni. Okey, cikgu, boleh bagi tahu apa nama cikgu dan cikgu daripada sekolah mana? Pegang ke? Okay, saya Cikgu Ain daripada SMK Datuk Haji Abdul Samad, Podison. Okay. Lepas tu, apa pertandingan yang cikgu masukkan untuk anak murid cikgu? Okay, untuk hari ni kami menyertai Pesta Semarak Pantun. Jadi ini adalah tim pasukan pantun daripada SMK Datuk Haji Abdul Samad lah. Okey, boleh saya tanya salah seorang daripada anak murid cikgu, boleh. Apa pendapat daripada program-program ni, apa pendapat? Pada pendapat saya, program-program ni sangat bermotif tinggi sebab dia menjadi identiti warisan kita, warisan Melayu. Lepas tu ia menarik perhatian ramai orang. So program ni sangat best lah bagi saya, bermanfaat dan boleh dianjurkan di seluruh tempat setiap tahun. Terima kasih. Betul tu. Jadi kita boleh ambilkan iktibar daripada semua benda yang salah seorang pelajar ni berkata. Okay, terima kasih. Sama. Pesta buku ini bukan sekadar tentang membeli buku, tetapi juga satu platform untuk memertabatkan bahasa, budaya dan bakat. Terima kasih kerana mengikuti kami sepanjang program ini. Sekian daripada kami. Saya Widat. Nantikan kami di episod akan datang terkait informasi di Semahmi TV.